Sebelum Najwa kenal Kemal, I have a lot to share today. Dialah housemate saya, dialah teammate saya, dan dialah pekerja saya yang pertama saya hire sebenarnya. I cannot speak much about Wah sebab saya belum sempat spend banyak masa dengan Wah. But Wah, let me share with you a story why you make the right decision to marry Kemal. Lebih kurang 6 tahun lepas, saya, Kemal dan Daus, kita orang bertiga berpindah masuk dalam rumah sewa, and kita orang agree untuk korbankan bilik tidur master bedroom untuk dijadikan studio memasak pertama kita orang. And diorang lah yang together bertukang dray dinding nak hasilkan studio pertama, and studio tu berkembang daripada satu bilik tidur menjadi satu studio profesional yang kita orang masih work together sampai sekarang. Berkembang daripada kilang pertama, kedua, ketiga, Kemal was there. Sampai ada restoran, Kemal was there together with Daus and all my friends lah. And then 5 tahun lepas, kita orang always bergurau tau. And I always say, lepas ni aku kena cari assistant lain dah sebab Kemal nak kahwin dah. Kemal cakap sabar dulu 5 tahun lagi, lambat lagi dia nak kahwin, dia muda lagi. Next year dia kata okay lah 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, 2 tahun. Until last year dia kata Ming, aku nak bertunang dah. And that's when it hits me lah, alamak Kemal nak tunang dah. Okay. And usually bila bangun pagi, the first thing yang Kay akan cakap ialah, Meh dah bangun ke belum? Sebab saya nak order Grab food untuk kita orang berdua, nak tahu nak makan apalah. Tapi hari ni bila bangun, Kemal dah tak ada dah. Okay, bilik tidur dia dah kosong, dia dah pindah keluar, and dia dah masuk rumah baru untuk menyambut ketibaan Najwa hari ni. I always pray yang mana saya nak sangat-sangat ada seorang assistant yang betul-betul saya boleh percaya bekerja duduk sebelah saya hari-hari lah. And I really needed someone to help me grow. And tanpa job interview, I hired him, and Kemal lah first employee sebelum wujudnya semua hilang restoran business and everything. He was there with me when I first started. And bila saya cakap saya akan hilang assistant, bukan saya masukkan kerja dia akan hilang, tapi saya hilang assistant yang dunia luar tak nampak yang ada dengan saya hari-hari. Bila saya sakit, dia yang akan carikan ubat. Kalau saya sakit, dia teman saya ke hospital, dia yang uruskan semua bil saya, dia yang teman saya outstation pergi luar negara, dia cari makanan time saya tak sempat nak makan, saya tengah kerja. And he's my bodyguard, walaupun tinggi langit bumi beza tapi he was there to protect me every day. And dunia nampak saya penat bekerja kan, kata rehatlah. Tapi orang tak nampak sebenarnya dia sama penat dengan saya bekerja. Kalau saya shoot video 3 pagi dia akan stay up. Kalau saya edit video tak tidur, dia akan stay up juga. Teman saya edit video, takut saya perlu kat apa-apa masa saya nak siapkan kerja. Kalau ada hari tu ada event, ada meeting yang perlukan set alarm, dia akan set alarm 5 minit sebelum saya bangun untuk make sure saya betul-betul sedar tidur. And 6 tahun dia buat benda sama tanpa saya minta pun sebenarnya. And kalau ada 1000 tugasan nak kena siapkan, dia akan check satu persatu untuk make sure tak ada benda pun yang saya miss. So everything I have today datang dari usaha dia yang memastikan saya masih waras dan tak mental bila menghadap jutaan manusia. Bila duduk dalam dunia yang dikenali jutaan orang, saya dah tak boleh bezakan dah siapa yang ikhlas nak berkawan ataupun siapa yang tak ikhlas. Tapi dia tak, semua benda dia buat, dia ikhlas. And dari itu saya sedar betapa bertuahnya saya. Allah mampukan bagi assistant yang betul-betul ikhlas. And sepanjang 6 tahun dia langsung tak pernah merungut. So kepada Najwa, tadi Amir dah bagi tahu, you are lucky to marry Kemal. Inilah semua sebabnya. Kalau dia sanggup buat semua ni untuk jaga kawan dia, imagine apa dia akan buat untuk jaga isteri yang dia sayangi. So to Kemal, Najwa, I love both of you. Please take a good care of each other. And just so you know, apa yang korang nak, let me know, I will be there lah. Aku kan memang jadi ayah angkat semua orang. Okay. Cuma janji satu benda je, one day insyaAllah, once korang dikurniakan cahaya mata, your kids will be my kids. You cannot run away from me. Okay, I will be the greatest uncle for them, bersama dengan Lutfi, Adab, Zayan, Aisyah, Tina Junior, and all anak-anak ayah cik semua. I will take care of you guys. Okay, I love both of you. Selamat pengantin baru, and thank you for being part of my life. Okay, love you guys.
Anak nangis.